Tapi ada orang tak boleh juga. Tengok duit dalam tabung haji, ASB, lagi banyak, lagi dia tengok duit tu, lagi cepat duit tu habis. Salah satu formula nak supaya simpanan kita bertahan ialah mesti adakan simpanan untuk dilupakan. Simpan, lupa. Forgotten saving. Lagi kerap tuan-puan cek berapa balance, lagi cepat duit tu habis. Dia tak boleh selalu cek. Jadi kalau simpan ASB tabung haji, tuan-puan tak boleh link dengan ATM, online banking, semua tak boleh. Kalau link semua tu tak jadi. Duit tu mesti akan habisnya. Sebab naluri kita pada duit adalah untuk dibelanjakan. Keseronokan kita pada duit adalah untuk dibelanjakan. Dan duit tu memang diciptakan untuk dibelanjakan. Kalau tuan-puan tahu sejarah duit, duit memang dicipta supaya kita mudah belanjakan. Bukan untuk disimpan. Untuk disimpan ni dalam sejarah manusia ialah emas. Sejarah duit adalah emas. Duit dulu adalah voucher. Voucher je bagi emas. Emas orang simpan dekat bank, Goldsmith. Lepas tu Goldsmith keluarkan kertas. Kertas tu lah duit. Satu hari nanti nak emas, bawa kertas tu pergi dekat Goldsmith tu, pergi kat bank. Boleh ditukarkan dengan emas. Lama-lama duit dengan emas diputuskan hubungannya. Jadi emas tu disimpan. Duit tu memang untuk jual beli, untuk transaksi. Kertas tu bukan real. Dia adalah mata wang. Dia bukan wang, mata wang. Jadi 3 bulan gaji. Dah ada simpanan 3 bulan gaji. Selebihnya 9 bulan. Simpan lagi 9 bulan dalam bentuk emas. Total tuan-puan adalah 12 bulan gaji. Anything happen bolehlah bertahan 12 bulan. Okay? Selagi belum ada 12 bulan gaji, jangan sibuk nak melabur. Ada duit saving. Ada duit saving. Untung bisnes saving. Dapat bonus saving. Jangan pergi melabur tuan-puan.